Okey, bertemu kembali kepada sesi ataupun segmen boleh saya tanya. Dan soalan seterusnya tuan. Kat sini saya bacakan, kalaulah bekas isteri dah selamat berkahwin baru dengan lelaki lain pula, adakah hak dia untuk tuntut nafkah iddah, muta'ah dan nafkah anak yang tertunggak bertahun-tahun dengan bekas suami lama automatik hangus? Atau bekas suami lama masih boleh kena heret ke mahkamah? So tuan, dia dah berkahwin dengan lain, dia dah jumpa jodoh barulah. So dengan suami lama ni tunggakan semua dia tak bayarlah. So adakah dia kahwin lain tu akan hangus benda tu ataupun dia boleh lagi filekan ke mahkamah? Boleh tuan terangkan? Untuk persoalan ni, saya suka untuk memberi respon. Kalau kita lihat, dia perkahwinan seorang wanita tu, dia kahwin baru, dia sama sekali tidak akan, orang kata, menyebabkan dia punya perihal berkenaan dengan nafkah, macam contoh nafkah iddah, muta'ah, ataupun ada perintah nafkah anak, nafkah itu tak boleh untuk dia tuntut. Sebab dia tidak akan jadikan perkara tu sebagai satu halangan. Dia tidak sebegitu. Sebab bila mana dah ada perintah mahkamah, asbab kahwin tu tak akan jadi satu mawanik yang boleh menghalang dia. Jadi penghalang, batu dia penghalang. Nak kahwin lah, kesian dia nak kahwin kan. Kita pula menghalangnya. Tak jadi masalah. Yang penting dalam situasi tersebut, kalau katalah dia dah kahwin tu tak tuntut lagi, contohlah tuan, saya bawa satu contoh yang lain juga, katalah tak tuntut lagi nafkah iddah, boleh tuntut nafkah iddah, dia tidak menafikan, selagi dia ini tidaklah disabitkan nusyuz. Sebab bila nak kata pemberian nafkah itu, dia akan dinilai oleh mahkamah. Dan seterusnya berkenaan dengan perihal kalau nak tuntut muta'ah, boleh tuntut muta'ah, tak jadi masalah. Apatah lagi kalau dah ada perintah mahkamah, dah ada tapi perintah tu tak dilaksanakan. Perkara tu boleh diketengahkan tuan dan boleh hadir untuk buat aduan. Kita akan tengok. Cuma macam saya cakap tuan, bila dah terlalu lama ni, dia akan ada sedikit kerenyahan. Kerenah banyak. Dokumen nak kena cari sebagainya. Kalau dah bertahun-tahun, bila melibatkan pembayaran yang masuk ke dalam akaun, bukti dia nak kena kemukakan. Itu yang sebenarnya tuan akan jadi sedikit kekangan. Tetapi asbab perkahwinan itu sama sekali tidak menghalang tuan. So yang kita bincang sebelum ni, jangan tangguh. Betul? Jangan tangguh. Jangan betul, tangguh. Tuan. So tak perlulah nak tunggu ni. Kalau ada je masalah ataupun berkaitan dengan ada hak tersebut, terus filekan. Ya, terus filekan, terus datang ya tuan. Tak ada masalah. Kalau tak melalui BSK pun tak apa, sebab BSK ni adalah satu pihak yang mudah cara. Tapi kalau dia rasa dia boleh file secara sendiri, tak ada masalah. Cukup je tempoh, ada berlaku tunggakan. Boleh saja memfilekan kes itu ke mahkamah untuk ambil tindakan terhadap suami atau bekas suami yang culas ni tuan. Jadi boleh dilaksanakan. So dia tak boleh lari lah tuan Dia tidak boleh lari tuan. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Soalan yang seterusnya, seringkali kita dengar kalau suami culas itu salah suami. Tapi macam mana pula kalau suami jatuh sakit atau hilang upaya? Siapakah sebenarnya yang wajib menanggung makan minum anak-anak dalam situasi luar kawalan macam ni? So daripada soalan ni suami tu okey, kemudian dia ada masalah, na'udzubillah lah, dia accident, so dia terlantar. So siapa yang menanggung nafkah anak tersebut? Adakah dia tak boleh bekerja dah ni, ataupun dia cacat kekal lah? So siapa yang akan mengambil tanggungjawab untuk menanggung nafkah anak? Dalam situasi sebegini tuan, cantiknya dalam aturan hukum syarak kita dan undang-undang yang ada di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan ni, dia ada tetapkan dalam situasi sedemikian siapakah yang perlu mengambil tanggungjawab suami ini yang dulunya beliau sihat, tapi sekarang dia hilang keupayaan. Mungkinlah kita kata tak boleh nak bekerja, lumpuh sebagainya.
Dan dalam situasi ini saya suka merujuk kepada peruntukan Seksyen 72 subsection 2. Okey. Bahawa Akta Undang-Undang Keluarga tiada dinyatakan dekat situ dalam arti kata bila mana situasi sebegini kita akan pergi kepada ahli keluarga dia. Okey. Dalam arti kata tuan juga disokong dengan satu arahan amalan nombor 14 2007. Okey. Dia memberitahu dekat sini tuan-tuan berkenaan dengan bagaimana dalam situasi ini siapa nak tanggung nafkah kepada anak yang mana bapa dia tak berkemampuan. Dia akan berpindah kepada ahli waris dalam faraid. Saya bagi contoh mudah tuan. Dalam situasi bapa ni memang dah lumpuh. Okey. Tetapi masih lagi ada datuk tuan. Okey. Boleh dimasukkan dalam permohonan nafkah cucu tadi, kita katakan masukkan datuk sebagai pihak. Dia langsung tidak bersalahan. Ini yang seperti yang tuan cakap tadi lah, furuk kepada asal kepada furuk lah. Dan kalau kita lihat tuan, dalam satu kajian lah yang BSK ada buat, ada pandangan ulama berkenaan dengan isu ni tuan, yang merujuk dalam situasi ini mazhab kita Syafi'i sendiri menyatakan bahawa kewajipan nafkah atas datuk, yang ni kalau istilah biasa kita sebut bapa kepada bapa dan ke atas. Ini ada satu pandangan lah dalam kitab Hawil Kabir, dinyatakan dipetik dalam satu kajian, dalam satu penulisan oleh kajian pihak BSK. Buku dia tuan adalah berkenaan dengan kajian di bawah tajuk pendapat para fuqaha mengenai isu tanggungjawab ibu dan bapa menanggung nafkah anak dalam situasi bapa tidak mampu menanggung lagi nafkah, atau bapa mungkin kita kata dah meninggal. Mungkin ada satu situasi bapa meninggal tuan. Bapa meninggal. Ke mana anak-anak ni nak menuntut nafkah? Kalau kita boleh bawa tuan bidalan sebegitu. Contoh yang lain. Jadi perkara ni dia tidak akan berhenti. Ada panduan daripada segi hukum syarak kita dan juga undang-undang. So mak sekarang ni ibu tu tidak bersendirian lah. Dia tidak bersendirian tuan. Dia akan pergi kepada keluarga belah lelaki lah, keluarga belah suami lah, orang lelaki belah suami. So kalau begitu maknanya si ibu ni boleh namakan datuk ataupun pakcik ataupun yang kepada anak tu sebagai defendant lah. Betul. Dalam situasi itu dia boleh namakan, masukkan sebagai pihak yang bertikai dalam, yang ni pihak kena tuntut di mahkamah tersebut. Itu bagi situasi andainya dalam tuntutan yang belum ada perintah, boleh masuk. Namun begitu tuan, juga boleh kita laksanakan andainya dah ada perintah tuan. Dah ada perintah, asalnya dalam permohonan nafkah itu tuju kepada bapa. Bapa dah meninggal. Tapi tengok perintah ni ada berlaku tunggakan. Jadi adakah berhenti di situ sahaja? Jawapannya tidak. Cuma yang mungkin boleh diambil peringatan ataupun tindakan awal, bincang dulu dengan pihak-pihak yang juga ahli waris kepada si mati ni. Bincang dulu kalau boleh, bincang dulu bagi tahu si mati ni pada ketika hidup ada perintah mahkamah, tapi tak laksanakan. Jadi kalau boleh tak, sebab di antara tertib tuan, bila kita nak selesaikan harta pusaka, yang perlu diselesaikan adalah hutang. Sebelum kita bagi pembahagian, hutang yang perlu diselesaikan. Hatta dalam perihal ini Nabi tegaskan dalam sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatu bidaini hatta yuqda anhu. Yang ni dalam arti kata ulama menafsirkan bagaimana sama ada tafsiran yang menyatakan amalan. Apabila seorang anak Adam tu, orang Islam meninggal, akan tergantung, bila ada hutang akan tergantung. Apa yang tergantung? Ada ulama menafsirkan dia punya amalan akan tergantung. Akan tergantung amalannya sehingga selesai hutangnya. Tapi kita nak bagi tahu bila hutang kena selesai.
kena dibayar tuan. Dalam situasi tersebut kena langsaikan. Cuma saya nak tekankan dia bukanlah kewajipan kepada waris untuk selesaikan. Okey. Takut salah faham. Okey. Sebab bila saya hutang, saya lah kena selesaikan tuan. Cuma atas keprihatinan ahli waris untuk selesaikan. Tapi boleh kita failkan untuk masukkan ahli waris ni sebagai pihak-pihak dalam tuntutan tunggakan nafkah yang berkaitan. Okey tuan. So dalam topik ni dia ada banyak lagi yang kita akan kupas. Kita akan berjumpa sebentar lagi. Alhamdulillah kita berada di hampir penghujung rancangan podcast Cak Nur Sundoh. Boleh saya tanya? Dan kita ada satu soalan terakhir lah tuan. Satu soalan terakhir sebelum kita akan simpulkan segala apa yang kita bincang selama ini sepanjang dalam program Cak Nur Sundoh ini. So di akhir tadi soalan yang sebelum ini, kalaulah memang dia pergi kepada ahli waris, kemudian pergi kepada ahli waris tu pun daripada golongan yang asnaf, tak berapa nak mampu dan sebagainya, kemudian hutang pun tak boleh, tak ada harta dan sebagainya. So ke manakah ibu tu perlu pergi untuk mendapatkan bantuan bagi meneruskan kelangsungan hidup anak-anak dan dirinya sendiri? Okey, dalam menjawab persoalan ni, kalau kita lihat sebenarnya ada rentetan juga kepada situasi yang perlu kita usahakan terlebih dahulu tuan. Penyelesaiannya bawa ahli waris si mati ni ke mahkamah, dan bila dah dipastikan memang mereka ini memang tidak ada kemampuan, ataupun sebelum tu kita dah tanya ada tak yang mampu untuk dilansaikan. Jadi dalam situasi ini tuan, mengikut arahan amalan yang sama, setelah kita melakukan usaha mencari ahli waris dia mengikut tertib faraid masobah tu, kita boleh rujuk perkara ini kepada pihak Baitul Mal tuan. Jadi maksudnya daripada segi aturan tu tuan, dia tidaklah dalam arti kata tersekat di situ. Dia ada jalan lain yang mungkin boleh membantu dalam situasi sedemikian. Cuma perlu diambil tindakan terlebih dahulu ikut kepada dia punya susunan tuan. So, kita tak boleh jam. Kita nak letakkan Baitul Mal tu sebagai defendant. Yang terakhir tuan. Dan untuk makluman mungkin boleh saya tambah sedikit. Ada beberapa tahun lah sebelum ni, khususnya di BSK lah, kita juga hadapi tuan dilema dalam kita tengok pengendalian kes melibatkan penguasaan dan pelaksanaan perintah ni. Ada situasi kadang-kadang pihak-pihak penghutang parkiman ataupun orang yang berhutang ni, mereka ni kita ambil tindakan sampai satu peringkat mungkin kita dah penjarakan pun. Tapi sebenarnya memang dia tak mampu pun tuan nak bayar. Jadi dalam situasi ni macam mana nak selesai? Sebab saya ada pada peringkat awal di BSK ada satu kes melibatkan kita kata pakcik yang dah uzur. Asalnya dulu kalau kita tengok latar belakang kerjanya, saya tengok fakta kes seorang anggota polis. Tapi bila berjalan satu tempoh kehidupan dia, dia berhenti kerja. Jadi bila berhenti kerja tuan, pension tak ada. Jadi dia buat kerja biasa-biasa tuan, cleaner sebagainya. Lepas tu buat kerja kampung. Perintah nafkah ada tuan. Tapi sampai satu peringkat tunggakan berbelas ribu tuan. Kita ambil tindakan, antaranya proceeding notis penghakiman. Memang betul tuan, dia dijatuhkan hukuman untuk dipenjara. Satu tempoh tertentu dikeluarkan. Sebagaimana kita faham tuan, bila mana nafkah itu tak dibayar, dia tetap akan jadi hutang. Persoalannya bagaimana nak selesaikan dalam situasi ini. Orang ni memang tak mampu nak bayar. Dalam hal ini, inisiatif yang pernah dilakukan oleh pihak BSK JKSM melalui pihak BSK Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, kita cuba mendapatkan satu panduan hukum. Hatta kita sebenarnya nak bawa kepada jatuhan kuasa perundingan hukum syarak. Jawatan kuasa fatwa lah. Kalau di wilayah ni kita panggil jawatan kuasa perundingan hukum syarak.
Kalau di Kelantan kita panggil ada jamaah sebagainya. Kalau di Melaka Jawatan Kuasa Fatwa. Tapi di Melaka di wilayah ni perundingan hukum syarak. Nak dapatkan tulis surat kepada mufti, nak dapatkan pandangan boleh tak bawa dalam situasi bagaimana nak selesaikan. Cuma mereka mampu untuk bagi satu irsyad, panduan kepada kita bagaimana situasi sedemikian. Maksudnya penghutang parkiran ni kena usaha dulu sedaya upaya. Kalau yang memang dah kita tengok tak mampu tu, barulah tindakan yang terakhirnya adalah pihak Baitul Mal. Cuma proses itu bagaimana untuk dilakukan. Membawa ke masukkan Baitul Mal sebagai pihak-pihak, itu mungkin boleh dilakukan. Kalau dah tidak ada tuan jalan yang terakhir, inilah jalan penyelesaian yang mungkin boleh diaplikasikan dalam menyelesaikan situasi sebegini. Sebab seolah-olahnya tak ada penyelesaian. Tapi sebenarnya ada yang kita boleh sedaya upaya untuk cuba laksanakan. Atau di peringkat BSK JKSM, kita ada cuba tuan untuk buat perbincangan dalam isu ini setelah kita dah dapat irsyad daripada pihak Jabatan Mufti itu. Tetapi dia masih lagi tuan dalam perbincangan lagi untuk macam mana nak laksanakan dia punya mekanisme pelaksanaan dalam situasi ini tuan. Itu yang mungkin saya boleh respon lah tuan serba sedikit. Okey. Terima kasih Tuan Zamri di atas perkongsian kita pada hari ini. Dah hampir beberapa slot lah kita akan berjalan mengupas satu persatu persoalan. Rasa saya ini adalah perbincangan yang amat menarik lah, dan saya berharap agar perbincangan kita ini memberi manfaat kepada penonton di luar sana. Sebelum kita tutup dalam perkara ini, saya beri ruang dan peluang kepada Tuan Zamri, Encik Zamri, untuk perkenalkan sedikit berkenaan dengan BSK ni kat KL ni kat mana dan sebagainya, boleh rujuk siapa dan siapa, ada nombor telefon ke, so boleh bagi tahu kepada audiens lah. Silakan. Okey. Tuan, pertamanya saya mewakililah saya punya jabatan. Bahagian saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Pokat Suluh yang dulunya Cakna, tapi sekarang ni boleh saya tanya? Nak tanya apa yang nak tanya tu yang saya pun risau. Sebab seolah-olah kan takut kan ditanya-tanya terciduk pula kan. Saya takut tidak menjawab persoalan. Tapi apapun kesempatan yang ada, terima kasih, dan juga peluang yang ada, juga pelepasan daripada pihak bahagian sokongan keluarga JKSM yang memberi peluang untuk sama-sama saya tampil. Bukanlah nak kata mengajar, tapi sekadar berkongsi lah dan sembang-sembang lah, sekadar pengetahuan ataupun boleh kita kata makluman yang ada. Betul. Dan untuk makluman, bahagian sokongan keluarga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini, dia berada di aras 3 Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Kita tidak ada permasalahan sama ada nak buat aduan itu boleh hadir kepada pejabat kami secara walk-in, dan kami juga boleh menerima andainya ada aduan yang dilakukan secara email, boleh juga diadukan. Email ke mana tu tuan? Email kepada bskwpkl@gmail.com. Untuk andainya kadang-kadang nanti kita tulis kat bawah ni lah, BSK. Untuk ditanyakan lah. Walaupun macam saya cakap tuan, bukan sekadar kadang-kadang yang datangnya soalan tentang nafkah, tapi kita cuba respon tuan. Sebab kita juga pernah duduk di tempat-tempat tertentu untuk bagi respon. Dan juga ada yang mungkin boleh sampaikan kepada FB BSK. Kalau ada apa-apa, sebab memang kita biasa juga terima aduan yang mungkin orang ni tuan-tuan, tuan dia tak nak cakap, dia tak mampu untuk berkata-kata, tapi dia mampu untuk menulis, memberitahu aduan secara bertulis. Boleh majukan, dan pihak BSK JKSM akan forwardkan kepada kami, dan kami akan ambil tindakan yang sepatutnya dalam situasi tersebut. Sebab kami juga ada KPI tuan. Bila aduan ni, kita kena bagi respon kepada pihak BSK JKSM. Dalam aduan bentuk FB ni, 3 hari bekerja kita kena bagi respon. Apa yang kita dah ambil dengan aduan tersebut. Jadi maksudnya saluran tu ada tuan. Salurannya ada, tapi cuma anjuran kepada kami bila datang tu
bersedialah dengan maklumat yang kalau boleh Yang lengkap lah. Sebab dia Yang benda lengkap ni bila datang kepada kami akan insya-Allah memberi bantuan yang sewajarnya dan bantuan itu kita cuba buat yang terbaik tuan. Itu saja tuan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Zamri di atas perkongsian kita pada kali ini, dan pihak podcast Channel Suluh Spotlight ingin merakamkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan lah kepada pihak Tuan Zamri dan BSK lah yang sudi menjadi host ataupun menjadi panel. Host tu saya jadi panel lah, panel dan merungkai apa yang permasalahan masyarakat. Kita ni bukannya untuk business oriented lah, tapi kita adalah menghulurkan bantuan ataupun menghulurkan perkhidmatan kita kepada masyarakat supaya masyarakat boleh menerima manfaat dengan perkhidmatan yang kita berikan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita berada di penghujung rancangan ini dan saya memohon maaf andai kata sepanjang perbincangan ini telah mengguris hati ataupun tersalah kata, tersilap bahasa, dan untuk disclaim lah, perbincangan ini adalah untuk pendidikan semata-mata dan tidak boleh dibuat untuk autoriti dan dibawa ke mahkamah lah. Dia kata nanti podcast tu cakap begini, tak boleh. Dia adalah untuk maklumat dan pendidikan semata-mata. Oleh itu kita akan berjumpa di lain slot bersama dengan orang yang lain, kemungkinan dengan topik yang lain. Oleh itu seperti yang saya cakap pada awal-awal tadi, sila follow, like, follow, komen dan share di laman sesawang ataupun laman media sosial Mahkamah Syariah di MSWP_official di Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram. Follow kami rapat-rapat, insya-Allah banyak lagi perkara yang kita boleh kupaskan dan maklumat yang terkini dan berguna untuk masyarakat umum. Oleh itu kita akan berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.